Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, terdapat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang bukan penghulu bagi ayat Al-Quran. Sebab saja ayat itu dibacakan dalam mana surah, sedangkan dalam rumah itu ada syaitan, maka syaitan itu akan terus keluar. Ayat itu ialah ayat kursi. Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melantik saya untuk menjaga harta zakat fitrah. Seorang lelaki telah datang dan mula meraup biji daripada harta zakat itu dengan kedua-dua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata kepadanya, saya mesti bawa kamu kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, saya ini seorang yang berhajat, saya menanggung ahli keluarga dan saya sangat memerlukan. Dan Abu Hurairah berkata lagi, lantas saya telah melepaskannya. Setelah pagi hari saya telah berjumpa Nabi SAW dan baginda SAW telah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Allah SWT telah mengkhabarkan berita itu kepada baginda SAW. Allah SWT telah mengkhabarkan berita itu kepada baginda SAW. Saya pun menjawab, wahai Rasulullah, dia telah mengadu keadaannya sangat memerlukan dan dia menanggung ahli keluarganya, maka setelah berasa kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Baginda SAW sabda, jaga-jagalah, dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Dan lantaran sabdaan Nabi SAW itu, saya telah meyakini bahawa dia pasti akan datang, maka saya terus menunggunya. Dia datang lagi dan mula meraup biji rin dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi SAW. Dia berkata, tolong dan lepaskan diri saya, adalah seorang yang sangat memerlukan, saya menanggung ahli keluarga saya. Saya tidak akan datang itu, saya telah bersedia terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Apabila pagi, baginda seorang kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengandung keadaannya sangat memerlukan, dia menanggung ahli saraan oleh keluarganya, maka saya telah berasa kasihan dan lalu saya melepaskannya. Baginda seorang sabda, berhati-hatilah, dia telah membohongi kamu dan dia akan datang lagi. Itu saya terus menunggunya. Dia datang lagi dan telah meraup biji dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi SAW. Ini kali ketiga dan terakhir kamu janji bahawa kamu tidak akan datang, tetapi kamu datang juga. Dia berkata, lepaskanlah saya akan mengajar kamu ayat-ayat yang dengan perantaranya Allah SWT akan memberi manfaat kepada kamu. Saya bertanya, apakah ayat-ayat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur kamu, maka bacalah ayat kursi, maka Allah SWT akan mengutuskan untuk kamu seorang penjaga dan syaitan tidak akan dapat menghampiri kamu hingga subuh. Dan itu saya telah melepaskannya. Pada waktu pagi Allah SWT bertanya saya, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Dia menjawab, dikatakan kepada saya bahawa dia akan mengajarkan kepada saya ayat yang dengan perantaranya Allah SWT akan memberi manfaat kepada saya, maka pada kali ini saya melepaskannya. Baginda SAW bertanya, apakah ayat itu? Saya menjawab, dia kata bahawa apabila kamu mula baring tempat tidur, maka bacalah ayat kursi hingga ke akhirnya, maka Allah SWT akan utuskan seorang penjaga untuk kamu dan sehingga ke subuh tidak ada syaitan yang boleh menghampiri kamu. Perawi mengatakan bahawa para sahabat radhiyallahu sangat gemar terhadap perkara kebaikan. Oleh itu pada kali terakhir setelah mendengar perkara kebaikan tawanan itu dilepaskan, baginda seorang sabda, dengarlah, dia telah bercakap benar dengan kamu walaupun dia berdusta besar. Wahai Abu Hurairah, adakah kamu tahu dengan siapakah kamu bicara semenjak 3 semalam? Dia menjawab, saya tidak tahu. Baginda SAW bersabda, dialah syaitan yang datang dengan tipu daya mengumpulkan harta zakat. Dan riwayat Sayyidina Abu Ayyub Ansari, pada waktu syaitan telah berkata, bila kamu masuki rumah, bacalah ayat itu dan saya syaitan, jin dan semua tidak menghampirimu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab Rasul berkata, Rasulullah SAW sabda kepada saya, wahai Abu Munzir, ini adalah panggilan untuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Adakah kamu tahu ayat yang paling agung dalam kitab Allah SWT yang ada di sisimu? Saya menjawab, Allah SWT dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda seorang bertanya lagi,
Wahai Abu Munzir, adakah kamu tahu ayat yang paling agung dan kitab Allah SWT yang ada di sisi kamu? Saya pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ayat kursi. Baginda SAW menepuk dada saya seolah mengucap syabas kepada jawapan saya. Lalu baginda lalu bersabda, tahniah di atas ilmu kamu, wahai Abu Munzir. Dalam satu riwayat yang lain, baginda SAW bersabda tentang ayat kursi. Demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, sungguh ayat itu mempunyai satu lidah dan dua bibir. Saya semuji-muji kesucian Allah SWT di kaki Arash. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sabda, bagi setiap satu ada puncak yang bukan tempat paling tinggi, dan puncak bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Dalam ini terdapat satu ayat yang merupakan penghulu bagi seluruh ayat Al-Quran, itu ayat kursi. Sayyidina Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, Allah SWT telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Daripada kitab itu, dua ayat telah diturunkan yang telah diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Jika ayat itu dibacakan dalam mana rumah selama 3 malam berturut-turut, maka syaitan tak akan dapat menghampiri rumah itu pun. Sayyidina Abu Mas'ud Ansari berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang baca dua ayat akhir pada surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka kedua-dua ayat itu akan mencukupi untuknya. Keterangan kedua-dua ayat itu akan mencukupi untuknya membawa dua maksud. Pertama, pembaca akan terpelihara pada malam itu daripada segala keburukan. Maksud kedua ialah kedua-dua ayat itu cukup untuk menggantikan pahala Qiyamul Lail. Sayyidina Fadalah bin Ubaid bin Said dan Sayyidina Tamim Dari meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, sesiapa yang baca 10 ayat pada satu malam, maka akan ditulis untuknya satu kintal, sedangkan satu kintal lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam, dia akan ditulis dalam kalangan orang yang lalai beribadat kepada Allah SWT. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka akan tulis daripada kalangan orang yang beribadat pada malam itu. Sayyidina Abu Musa berkata, Rasulullah SAW sabda, sungguhnya aku mengenali suara teman-teman Safar kabilah Asy'ari membaca Al-Quran ketika mereka pulang ke rumah daripada kerja mereka pada waktu malam, dan aku juga mengenali rumah mereka daripada suara-suara mereka membaca Al-Quran, walaupun aku tidak melihat mereka masuk ke rumah-rumah mereka pada waktu siang. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, sesiapa daripada kalangan kamu yang bimbang tidak dapat bangun pada bahagian akhir malam, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada waktu awal malam sebelum tidur. Sementara siapa yang ada harapan bahawa dia akan bangun, maka hendaklah dia menunaikan solat witir pada bahagian akhir malam, kerana malaikat akan hadir semasa pembacaan Al-Quran pada bahagian akhir daripada malam, dan pada masa itulah lebih afdal untuk baca Al-Quran. Sayyidina Sayyid bin Aus berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa saja orang Islam yang pergi tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah SWT akan menentukan satu malaikat untuk melihara hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh mimpi sehinggalah dia bangun. Sayyidina Wasilah bin Asqa bahawa Nabi SAW sabda, aku telah digunakan 7 surah permulaan Al-Quran sebagai ganti kepada Taurat, dan aku digunakan Mi'in, yakni 11 surah selepas sebagai ganti kepada Zabur, dan aku digunakan Masani, yakni 20 surah selepasnya sebagai ganti Injil, dan surah selepasnya sehingga tamat Al-Quran yang dikatakan sebagai mufassal, bukan khusus untukku. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Jibril AS sedang duduk bersama Nabi SAW. Tiba kedengaran suara dari langit. Lalu Jibril AS telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, satu pintu di langit telah dibuka pada hari yang tidak pernah dibuka sebelum ini, telah turun. Satu pintu di langit telah buka dari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu, seorang malaikat tak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan 2 nur yang telah diberikan kepada Tuhan, yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mana-mana perkataan pada dua-duanya yang Tuhan baca,
maka pasti Tuhan akan dapat ganjarannya. Jika ayat itu ayat pujian, maka akan dapati pahala pujian itu, dan jika ayat itu ayat doa, maka doa itu akan dikabulkan. Hadrat Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah SAW sabda dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, apabila siapa daripada kamu mengatakan amin di akhir surah Al-Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya berdepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya telah lalu akan diampunkan. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu kuburan, yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sungguhnya syaitan akan lari dari rumah ini dengan surah Al-Baqarah. Sayyidina Abu Umamah Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang dengan pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Ambil beratlah untuk membaca surah-surah yang bercahaya, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana kedua-duanya akan datang dari kiamat seumpama dua kumpulan awan ataupun dua naungan, ataupun seperti dua kumpulan burung yang berteman dalam barisan. Kedua-duanya akan memberi bersyafaat kepada bacanya. Seluruhnya bacalah surah Al-Baqarah, kerana membacanya, mengingatinya serta memahaminya akan menyebabkan keberkatan, meninggalkannya bukan sebab kerugian, penyesalan. Orang yang batil tidak boleh mengambil faedah daripada surah tersebut. Hadrat Muawiyah bin Salam berkata, telah sampai kepada saya bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang batil adalah tukang sihir, yakni sihir daripada tukang sihir tidak akan memberi kesan pada orang-orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah. Sayyidina Ma'qil bin Yasar mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, puncak yakni bahagian tinggi bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Sebanyak 80 malaikat turun bersama setiap ayatnya. Ayat kursi telah dikeluarkan daripada bahagian bawah arash, yakni ia telah turun daripada khazanah Allah SWT yang khusus. Kemudian ia telah digabungkan dengan surah Al-Baqarah. Sementara surah Yasin ialah jantung Al-Quran. Sesiapa yang membaca surah Yasin untuk keridaan Allah SWT untuk akhirat maka pasti dia akan diampunkan. Oleh itu, bacalah surah Yasin itu di sisi orang yang hampir meninggal dunia, dan dengan kamu supaya rohnya mudah keluar. Surah Al-Baqarah dikatakan sebagai puncak Al-Quran dalam hadis di atas ialah kerana dalam surah ini diterangkan secara asas-asas Islam, akidah dan hukum hakam Islam secara mendalam. Terangan sedemikian tiada dalam surah-surah lain. Sayyidina Abu Sa'id Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang baca surah Al-Kahfi dengan menekan sebutan huruf-huruf yang betul sebagaimana ia dituturkan, maka surah itu akan menjadi nur untuk membacanya pada hari kiamat yang tempat tinggalnya hingga ke Mekah. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah ini dan kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan dapat menguasainya. Sayyidina Jabir mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur selagi baginda seorang tidak membaca surah As-Sajdah dan Tabarakalladzi. Sayyidina Jundub berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam kerana mencari keredaan Allah SWT, maka dia akan diampunkan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan menghadapi kefakiran. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus menerus memberi syafaat oleh seorang yang telah membacanya sehinggalah orang itu diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi. Sayyidina Abdullah bin Abbas melihatkan bahawa ada sahabat yang telah memasang kemah di atas sebuah kubur, sedangkan dia tidak menyangka bahawa di situ ada kubur. Bila kedengar suara seorang membaca surah Tabarakalladzi hingga tamat, dia datang menjumpa Nabi SAW dan beritahu, ya Rasulullah, dalam masa masa kemah dia tepat. Saya menyangka bahawa tempat itu adalah perkuburan. Tiba-tiba saya mendengar seorang baca surah Tabarakalladzi hingga tamat. Bila seorang sabda, surah itulah penghalang daripada azab Allah SWT dan ia adalah penyelamat daripada azab kubur. Surah Al-Mulk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, dalam kubur seseorang itu akan ditangi azab dari arah kakinya. Kaki-kaki yang berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku. Ini kerana dia sudah berdiri mendengarkanku untuk baca surah Al-Mulk. Kemudian azab akan datang dari arah dada ataupun perut, maka datang dari perut yang berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku, kerana dia selalu membaca surah Al-Mulk. Kemudian azab datang dari arah kepala, maka kepala akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku,
kerana dia selalu baca surah Al-Mulk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa surah ini ialah penghalang daripada azab kubur. Nama surah ini dalam Taurat ialah surah Al-Mulk. Sesiapa yang baca surah ini pada mana-mana malam, maka dia telah menghasilkan pahala yang banyak. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah dia ingin dia lihat dengan matanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah Al-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, kalau surah itu menerangkan tentang hari kiamat. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, surah soalan sabda, surah Al-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran, surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran, dan surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Dalam Al-Quran ada diterangkan berkenaan kehidupan manusia dunia dan akhirat, dan surah Al-Zalzalah ada diterangkan tentang kehidupan hari akhirat dengan gaya yang sangat berkesan. Oleh itu ia menyamai separuh Al-Quran. Surah Al-Ikhlas pun dikatakan menyamai 1/3 Al-Quran kerana dalam Al-Quran ada disebut tentang 3 asas agama, iaitu kisah-kisah, hukum, hakam dan tauhid. Surah Al-Ikhlas telah menerangkan tentang tauhid dengan cara yang sangat baik. Surah Al-Kafirun dikatakan menyamai 1/4 Al-Quran kerana jika diambil kira bahawa Al-Quran terbagi dari 4 bahagian, itu tauhid, nubuwah, hukum hakam dan kisah-kisah, maka surah Al-Kafirun menerangkan tauhid dengan cara yang baik. Sebagian ulama kata bahawa surah itu menyamai setengah, 1/3 dan 1/4 daripada Al-Quran. Bermaksudkan cara membaca surah itu adalah setengah, 1/3 dan 1/4 daripada cara membaca surah Al-Quran. Dan Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW sabda, adakah sesiapa dari kamu mampu membaca 1000 ayat Al-Quran setiap hari? Sahabat orang berkata, siapakah yang sanggup melakukan demikian? Nabi SAW menjawab, tidakkah sesiapa dari kamu mampu membaca surah Alhaakumut Takatsur, kerana sama dengan membaca 1000 ayat. Sayyidina Naufal orang mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW sabda kepada beliau, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan teruslah tidur tanpa berbicara dengan siapa pun, kerana sungguh surah ini adalah kelepasan daripada syirik. Qul ya ayyuhal kafirun. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda kepada salah seorang daripada sahabatnya, wahai Polan, adakah engkau telah berkahwin? Beliau menjawab, belum wahai Rasulullah. Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa yang membolehkan saya berkahwin, yakni saya seorang yang miskin. Baginda SAW bertanya, adakah kamu tidak mengingati surah Al-Ikhlas? Beliau menjawab, ya saya ingat. Baginda SAW sabda, ia menyamai 1/3 Al-Quran dari segi pahala. Kemudian baginda SAW tanya lagi, apakah kamu tidak mengingati idza jaa nasrullahi wal fath? Beliau menjawab, ya saya ingat. Baginda SAW sabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran dari segi pahala. Baginda SAW tanya lagi, apakah kamu tidak mengingati surah Qul ya ayyuhal kafirun? Beliau menjawab, ya saya ingat. Baginda SAW sabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran dari segi pahala. Baginda SAW tanya lagi, apakah kamu tidak mengingati surah Idza Zulzilati? Beliau menjawab, ya saya ingat. Baginda SAW menjawab, bersabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran dari segi pahala. Kahwinlah. Maksud sahabat Nabi baginda seorang itu ialah bila kamu mengingati surah itu, maka sebenarnya kamu tidak miskin, bila kamu seorang yang kaya, itu kamu hendaklah berkahwin. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa pada suatu ketika saya berjalan bersama Nabi SAW. Baginda SAW mendengar seorang sedang membaca surah Qul huwallahu ahad. Lantas baginda SAW bersabda, telah wajib. Antara itu saya bertanya, apakah telah wajib wahai Rasulullah? Baginda SAW bersabda, syurga telah wajib. Kata, saya ingin untuk pergi kepada lelaki itu dan beritahu berita kebir itu, namun saya bimbang akan terlepas makan tengah hari bersama Nabi SAW. Lalu saya telah mengutamakan makan tengah hari, kerana dapat makan bersama Nabi ialah satu tuah. Setelah makan bersama Nabi SAW, baru saya pergi dan mendapat lelaki itu tidak ada lagi. Telah wajib. Sayyidina Abu Darda mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, apakah siapa dari kamu tidak mampu membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Sahabat seorang bertanya, bagaimana mungkin seorang mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Baginda seorang sabda, Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas.
Sayyidina Muaz bin Anas Juhani menukilkan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang baca surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali, maka Allah SWT akan membina untuknya sebuah malaikat dalam syurga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika saya akan banyakkan bacaan saya kepada SAW. Sabda, Allah SWT juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW telah memutuskan seorang lelaki sebagai amir ke atas satu jemaah tentera. Dia selalu mengimami teman-teman jemaah, dan selepas mana-mana surah yang dia baca, dia akan membaca surah Al-Ikhlas. Apabila mereka pulang, mereka telah menceritakan yang ini kepada Nabi SAW. Baginda SAW sabda, tanyalah kenapa dia bilang demikian. Mereka pun bertanya kepada beliau, dan beliau menjawab, kerana surah itu menerangkan sifat Allah SWT Tuhan Ar-Rahman. Oleh itu saya suka membacanya. Nabi SAW bersabda, beritahu kepadanya bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintainya. Surah Ikhlas. Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa bila Nabi SAW pergi ke tempat tidurnya, baginda SAW akan menandah kedua tapak tangannya membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda SAW akan membuskan padanya, dan baginda SAW akan menyapu semua tempat di badan yang tangan baginda SAW sampai. Baginda SAW akan memulakan dengan kepala, kemudian muka dan kemudian bahagian hadapan badan. Baginda SAW melakukan benda ini sebanyak 3 kali. Sayyidina Abdullah bin Hubaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda kepada saya, katakanlah olehmu, saya hanya berdiam diri. Baginda SAW tak ada lagi, katakanlah olehmu, saya terus berdiam diri. Baginda SAW tak ada lagi, katakanlah olehmu, lalu saya pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang patut saya katakan? Baginda SAW sabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ketiga surah itu cukup untuk melindungi kamu daripada perkara-perkara yang menyusahkan. Setengah ulama berpendapat bahawa maksud daripada hadis di atas ialah orang-orang yang tidak mampu baca Al-Quran dengan banyak, maka insya-Allah cukuplah untuk mereka 3 surah ini yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Terjemahan hadis di atas nombor 9 nombor 9 ni mana nombor 9 oh ni nombor 9. Di sini terjemahan hadis di atas dibuat berdasarkan penerangan kebanyakan pentafsir hadis yang menjelaskan bahawa hembusan dilakukan selepas bacaan surah-surah tersebut. Mereka mengkiaskan terjemahan hadis ini dengan kaedah terjemahan yang dilakukan pada ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Bila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah SWT. Sila lihat Syarh Tibi 4238. Tak ada sini, muka sini sebenarnya. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW sabda, wahai Uqbah bin Amir, kamu tidak akan membaca surah yang lebih dikasihi dan lebih cepat diterima oleh Allah SWT daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq. Lantaran itu, jika kamu mampu, jangan tinggalkan surah ini dalam mana solah pun.
Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kata, Rasulullah SAW sabda, tidakkah kamu ketahui bahawa ayat yang turunkan ke atasku semalam yang tidak ada tolak berbandingnya itu surah Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, saya bersama Rasulullah SAW sedang berjalan dalam satu safar antara Juhfah dan Abwa. Ketika ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelimuti kami. Baginda SAW pun mula meminta perlindungan kepada Allah SWT dengan baca surah Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas. Baginda SAW sabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dengan baca dua surah ini. Tidak ada siapa yang dapat perlindungan, tidak mendapat perlindungan dengan antara benda-benda lain lebih daripada perlindungan yang dapati melalui kedua surah ini. Dan tidak ada doa untuk minta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah SWT pada kedua-dua surah ini. Kedua-dua surah ini tiada tolak bandingnya dalam memohon perlindungan kepada Allah SWT. Allah SWT. Sayyidina Uqbah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membaca kedua-dua surah ini semasa mengimami kami dalam solat. Juhfah dan Abwa ialah nama dua tempat yang masyhur dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Sayyidina Nawas bin Sam'an Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi SAW sabda, pada hari kiamat aku anda ahlinya, orang yang beramal mendengarnya akan didatangkan. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan mendahului mereka. Surah Muslim. Kelebihan mengingati Allah SWT. Allah SWT berfirman, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi syariatku, dan syariat aku akan mengingati kamu, yakni membalas kamu dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 152. Wadhkuruni adhkurkum wadhkurisma rabbika watabattal ilai tabtila. Allah SWT berfirman, dan sebutlah akan nama Tuhanmu dengan lidah dan hati secara berterusan siang dan malam. Saya tumpukanlah amal ibadah kepadanya dengan sepenuh tumpuan. Al-Muzammil ayat 8. Allah SWT berfirman, ketahuilah dengan zikrullah itu hati manusia menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah SWT berfirman, sungguhnya mengingati Allah SWT adalah lebih besar faedah dan kesannya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Allah SWT berfirman, orang yang bijak ialah orang yang menyebut dan mengingati Allah SWT semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dalam setiap keadaan. Surah Ali Imran ayat 101. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Allah SWT berfirman, maka telah kamu menyebut dan mengingati Allah SWT dengan membesarkannya, dengan kamu dahulu menyebut memuji-muji nenek moyang kamu. Bahkan mengingati Allah dan bahkan ingatilah Allah SWT dengan sebutan yang lebih banyak lagi. Surah Al-Baqarah ayat 200. Allah SWT berfirman, sebutlah dan serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut melanggar perintahnya, serta tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang. Janganlah engkau menjadi daripada golongan orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Allah SWT berfirman, tidaklah engkau wahai Muhammad pada dalam sesuatu urusan, tidaklah engkau membaca suatu surah atau suatu ayat daripada Al-Quran, tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya. Surah Yunus ayat 61. Allah SWT berfirman, bertawakkallah kepada Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu semasa kamu berdiri mengerjakan solat.
dan melihat gerak-gerimu antara orang yang sujud. Sesungguhnya dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Asy-Syu'ara ayat 217 hingga 220. Allah SWT berfirman, dan dia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Allah SWT berfirman, siapa yang mandikan diri dengan caraan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT yang maha pemurah, kami akan jadikan baginya syaitan, dan syaitan itu menjadi teman yang tidak pernah berpisah daripadanya. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin falaula annahu kana minal musajjidin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah SWT berfirman, maka kalau dia Nabi Yunus AS bukan daripada kalangan orang yang setia kepada Allah SWT dengan zikir dan tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan saja dia akan tinggal dalam perut ikan itu sehingga ke hari manusia akan dari kubur, tidak peluang untuk keluar dan dimakan ikan. So As-Saffat ayat 143 hingga 144.